Okay guys, video sebelum ni Abang Rin dah tunjukkan cara kita set up PC So video kali ni Abang Rin nak kongsikan cara Abang Rin format PC Mula daripada first step sampailah siap. So sebelum format tu kita dah kena tahu kita nak pakai Windows 10 ataupun 11 sebab operating system ni dia tak sama. So kita kena pilih daripada awal. Okay, let's say lah kita dah pilih untuk pakai Windows 10. So dekat mana nak dapat installer dia? So kalau korang tengok video ni sampai habis, confirm korang dah tahu apa benda nak kena buat. Okay, untuk dapat installer dia, Abang Rin akan tunjukkan satu persatu cara dia. Yang pertama sekali, korang kena ada USB lah dengan minimum size 8GB Dan kamu cocok dekat PC yang lain lah. Dia kena buat dekat PC lain, dia tak boleh buat dekat PC yang kita bawa set up sebab dia tak ada sistem lagi kan. Okey, USB yang kita nak gunakan untuk masuk installer Windows 10 kali ni, so dia perlu dikosongkan lah. Kalau ada data ataupun gambar tu, backup lah dulu ya. Okey, lepas siap format tu, kita pergi ke Google, kita type Windows 10. Okey, lepas tu korang kena pilih download Windows 10 ISO file. Okay, lepas tu korang scroll sikit ke bawah untuk cari Windows 10 Installation Media dan klik Download Tool. Tool ni file dia kecil je, so once dah complete terus double click je file tu. So lepas double click tu, so korang just follow je arahan dia. So klik next lah, ataupun boleh refer dekat video ni lah. Prosesnya sebenarnya memang ambil masa sedikit lah, cumanya dalam video ni Abang Rin dah compress dan cepatkan sikit lah. So step dia sama je. So bila dah sampai dekat pemilihan installer ni, Abang Rin memang pilih Windows 10 dengan architecture 64 bit. Okey, nampaknya kita dah berjaya menyediakan step yang pertama, iaitu operating system installer.